Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada IMAH Reka dan Bina Sedang Berhad. Hari ini saya berada di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Okey, ini adalah rumah Puan Zaidah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zaidah kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Sebenarnya ini adalah pandangan hadapan rumah. Rumah ini mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Untuk panjang dan lebar rumah ini bukaannya adalah 42 kaki kali dengan 35 kaki dengan total keluasan 1326 kaki persegi. Dan ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Seperti biasa, binaan kami di MIH, kami menggunakan bata merah dan atap genting Saga Legenda. Untuk dekorasi dalam rumah ni, kalau boleh lihat ni, kami berikan secara percuma. Maksudnya adalah kemasan koping, syaraf plan ni semua yang dah include lah dalam package kami. Kami berikan secara percuma. Untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint. Anda boleh memilih 3 warna di bahagian luar dan 1 warna di bahagian dalam. Okey, dan ini adalah tingkap standard kami. Kami menggunakan tingkap casement dengan cermin tinted hitam. Okey, dan ini adalah pandangan belakang rumah. Kadang ada klien yang request nak tengok bahagian belakang kan. Saya tunjukkan bahagian belakang. Cuma kadang adalah, kalau kawasan terhad saya susah sikit nak tunjuk. Hari ni kawasan dia agak lapang. Okay, dan ini adalah pintu bahagian belakang menggunakan pintu security door single layer yang di-upgrade ya. Dan binaan kami adalah binaan yang bertangga. Terima kami lah binaan yang bertangga. Okay, dan ini adalah pipe air yang kami berikan. Kami berikan 2 secara percuma di bahagian luar. Untuk ketinggian beam kami berikan adalah 1.5 kaki. Ini semua standard kami lah. Dan ini adalah teres yang kedua. Rumah ni mempunyai 2 teres, satu di bahagian hadapan dan satu lagi di bahagian sisi kanan rumah. Teres yang kedua, saya zoomkan sikit. Kemasan ni saya berikan secara percuma. Mempunyai 1 sliding door ni pun memang include lah. Okay, untuk kemasan tas rumah ni semua dah include, memang kami berikan dalam package kami. Dan untuk design tas ni anda boleh tentukanlah mengikut cita rasa anda. Dan RAM ni di-upgrade ya. Tambahan RAM. Saya zoomkan sikit. Kemasan plaster kami. Kemasan kopi, syaraf plank macam tadi ni semua dah include dalam package kami ya. Dan longkang perimeter memang kami berikan secara percuma. Saya tunjukkan semula pandangan untuk bahagian hadapan. Tapi ni pandangan sisi kiri lah ya. Dan untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat Nippon Paint Weatherbond. Dan di bahagian dalam kami menggunakan Nippon Paint Easy Wash. Jom. Okay, rumah ni menggunakan wiring single phase. Okay, pintu menggunakan pintu security door single layer. Yang ni di-upgrade. Yang kami berikan adalah pintu mounted door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Okay, dan ini adalah pandangan untuk ruang tamu, ruang makan dan dapur lah kalau melihat. Mempunyai kemasan L-box di bahagian atas yang di-upgrade. Dan untuk ketinggian daripada lantai ke ceiling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Tunjukkan semula. Dia open concept lah. Dan ini adalah tas yang dipilih. Okay, untuk kemasan tas memang kami berikan di seluruh ruang. Cuma untuk design tas sahaja yang ni dia upgrade lah. Untuk rumah upgrade. Okay, dan ini adalah bahagian dapur. Untuk bahagian dapur berkeluasan 11 kali 19 kaki. Juga mempunyai kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice. Okay, kalau anda boleh lihat, untuk tabletop memang tak tiada lah yang tuan rumah tak nak. Kami berikan tabletop secara percuma.
semua dah include. Untuk kalau percuma dan kalau anda tak mahukan, ada kontra lah ya. Okay, ini adalah pandangan untuk bahagian dapur, ruang makan dan ruang tamu. Untuk panjang ruang tamu dan ruang makan ni adalah 34 kaki dan lebarnya adalah 15 kaki. Bahagian ruang makan ni dia menghadap ke bahagian teras yang kedua ya. Sliding door ni yang saya tunjukkan bahagian bilik. Ini adalah bilik utama, bilik 1. Setiap pintu bilik kami menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Okay, untuk bilik 1 ni berkeluasan 16 kali 16 kaki. Pasang plaster ceiling berserta dengan cornice. Tingkap menggunakan tingkap basement dan ini adalah tas yang dipilih. Macam tadi, yang itu semua standard kami, cuma untuk design tas tu yang di-upgrade. Mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Ni bilik 1 je. Okay, untuk pintu bilik air kami menggunakan pintu PVC door jenis tebal macam ni lah. Yang ketebalannya boleh memuat dengan tombol ya. Okey, untuk spek bilik air, apa yang anda akan dapat adalah kemasan tas sehingga ke ceiling, kelengkapan sentral asas iaitu adalah shower, toilet bowl dan sinki. Dan tas-tas semua anda bertentukanlah mengikut cita rasa anda. Okey, dan ini adalah Swiss standard kami. Kami menggunakan Swiss jenama Siemens. Okey, dan ini adalah bahagian bilik 2 dan bilik 3. Untuk bilik 2 ni berkeluasan 11 kali 11. Bilik 2 dan 3 sama keluasannya 11 kali 11. Dan kalau anda boleh lihat, untuk bahagian atas ni point wiring lampu kipas memang dah insert yang kami berikan. Cuma untuk point aircon tu ada tambahan lah. Tu tambahan wiring sikit. Dan ini adalah bilik 3. Untuk warna pintu dan jenang pintu ni semua anda boleh tentukan je mengikut cita rasa anda. Okay, inilah bilik 3. Sama keluasan 11 kali 11. Okay, untuk pemasangan lampu kipas kami belum pasangkan. Cuma ada upah pemasangan sikit lah. Okay, dan ini adalah bilik yang terakhir, bilik air 2. Menggunakan pintu PVC door jenis tebal yang ketebalannya boleh memuatkan tombol. Ini standard kami ya. Kalau anda boleh nampak pintu bifold door atas window itu di-upgrade lah. Kita rumah upgrade. Saya zoomkan sikit. Untuk ketinggian daripada lantai ke ceiling adalah 9 kaki di bahagian bilik air. Okay, kalau setengah rumah tu yang bilik air tu dah ada sendiri tu semua, yang tu kami boleh tolong pasangkan lah secara percuma. Tapi selagi workers masih di site, yang tu anda kena inform lah dengan kami. Okay, dan ini adalah pandangan untuk ruang tamu. Ruang tamu berkeluasan 12 kali 15 kaki. Dan ini adalah ruang makan berkeluasan 11 kali 15 kaki. Dan yang terakhir ini adalah bahagian dapur berkeluasan 11 kali 19 kaki. Saya zoom sikit kawasan plaster kami. Okay, kalau anda berminat nak bina rumah di atas sana siri ataupun nak lakukan site visit, bolehlah hubungi kami ataupun WhatsApp kami dan kami akan sharekan lokasi terdekat kepada anda. Dan kalau anda nak bincang di office, boleh saja datang ke office kami. Base kami di Rembau ya. Okay, setakat itu saja saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Assalamualaikum.